Untuk bina norma berdasarkan persentil, maka kita perlu dapatkan persentil yang diingini. Jadi di sini kita dah bahagikan dah mengikut kategori lelaki dan perempuan untuk 4 komponen, iaitu berat, tinggi, BMI dan berpi per minit. Dengan anggapan bahawa kesemua peserta ini berada dalam kategori umur yang sama. Okey. Kita kata antara 20 hingga 25 tahun. Contoh. Dan sepatutnya kena ramai lagi sampel baru boleh buat norma. Tak cukup syarat sebenarnya, tapi kita tunjuk cara sajalah. Saya tunjuk cara saja. Jadi kita tulis sini percentile. So pertama kita nak percentile ya untuk apa? Untuk berat tinggi lelaki, copy sini. Paste. Lelaki lelaki. Kita merge and center. Lelaki. Baik, kita mulakan dengan percentile ke 95. Percentile ke 95 untuk berat. Kita tekan function ini percentile eksklusif. Kita pilih percentile eksklusif dan tekan OK. Di ruangan array ini kita pilih array untuk berat. Then bahagian K ni untuk 95, percentile ke 95 kita tulis 0.95, perpuluhan 95. Dan kita tekan OK. Baik, yang ni kita klik dan drag ke kanan. Maka kita dapatlah percentile yang ke-95 untuk berat, tinggi, BMI dan berpi per minit bagi lelaki. Kita buat 80 pula. Sorry, 90. Okey. Kalau ini kita nak drag tak sesuai, kita boleh drag dulu, tapi kita ubah sesuai lah. Kita ubah sesuai sebenarnya. Formula dia sini okey. Patut C240 kekal. Kita betulkan. Dia punya ini 90, 0.9. Enter. Dan kita drag ke kanan. Begitulah seterusnya sampai ke maksudnya 80, 70 sampai percentile yang kelima. Yang kosong kita tak mau. Jadi kalau anda teruskan langkah tadi, maka akan dapatlah norma percentile yang macam ni. Okey. Norma percentile yang macam ni.